Hai semua, hari ni kita nak buat minuman yang nampak cantik sangat dalam gelas. Nama dia Blushing Peach Tea. Rasa dia fruity, wangi dan memang refreshing. Jom kita start. Mula-mula ambil gelas besar, masukkan ais batu bagi penuh macam biasa. Lepas tu tuang 300ml cordial berry untuk bagi warna purple cantik dan rasa berry masam manis. Sekarang kita tambah irisan limau sikit atas dia bagi rasa fresh. Lepas tu kita masukkan passion fruit. Yang ni penting sebab dia bagi aroma masam manis yang wangi dan buat minuman ni lagi special. Next kita guna Yo's White Peach Tea. Tuang sampai lebih kurang 3/4 gelas. Peach tea ni memang wangi, rasa peach dia lembut dan refreshing. Memang ngam sangat bila campur dengan buah-buahan. Lepas tu tambahkan sedikit ais sparkling bagi rasa carbonated sikit. Lagilah best bila kita minum bergas-gas kan. Sekarang kita masukkan nata koko berperisa lychee. Tambah juga biji selasih untuk extra texture. Akhir sekali kacau dia perlahan-lahan. Dah siap untuk minum. Serius minuman ni rasa dia manis, sedikit masam, wangi peach dan ada tekstur kenyal dari nata koko. Sekali minum memang rasa segar dan puas. Selamat mencuba.